Hari-hari cerita pasal EV. EV sana, EV sini keluarkan hari-hari kan. Tapi tak semua orang dah bersedia nak go full EV. Tak semua orang dah bersedia nak cas kereta. Tak payah isi minyak walaupun minyak dah kurang sikit lah kan. Sikit je 6 sen kan. Tak semua orang. Walaupun kita tahu electric car ni mendatangkan lebih kebaikan berbanding daripada dia punya kekurangan. Yes, ada kekurangan. Untuk orang yang mungkin nak try EV tapi tak berani lagi kan, this might be the answer. Honda telah produce satu, boleh dikatakan satu sistem hybrid engine yang paling efisien sekali. Of course, yang paling boleh dikatakan dalam banyak-banyak, antara yang paling reliable, paling dipercayai, dia punya sistem Cycle Atkinson ataupun kita panggil eHCV, sistem IMMD. Apa tu? Nanti kita ceritakan. Cuma saya nak korang bayangkan kereta yang macam gini, ada power, torque lebih kurang 253 Nm stok power. Minyak dia lagi jimat daripada Pro 2 Azia korang. Bayangkan sebab sistem dia. So itu yang kita nak perkatakan hari ni. Ini adalah Honda City Hatchback, versi terbaru, versi facelift, keluar tahun lepas 2024. Tapi yang depan kita ni sekarang adalah antara color baru keluar selepas dia launch, iaitu Phoenix Orange Pearl. Ni bukan warna merah, ni warna orange. Memang cantik. So macam biasa, nak tahu lebih lanjut, kita nak cerita pasal Honda City Hatchback yang ini terbaru, subscribe dan tonton sampai hujung video ni. Tonton sampai habis. Subscribe. So, let's go! Strategi. So we create. Conquer. So ini adalah Honda City Hatchback versi terbaru warna orange, Phoenix Orange Pearl. Memang cantik kereta ni, tapi sebelum kita ceritakan pasal benda ni, saya nak shout out sikit bagi korang usahawan ataupun yang ada masa lebih kurang 31 Oktober sampai 2 November ni, korang pergi ke perkarangan Stadium Bukit Jalil sebab Mara akan adakan event terbesar diorang tahun ni, iaitu MATEC 2025. Saya saja nak promote lah kan, sebab saya terlibat secara langsung dengan event ni. Akan ada macam-macam auto show, motorbike, macam-macam lah kan, keusahawanan dan otomotif. So yang suka pergi auto show, yang suka pergi event-event yang macam gini kan, datang. Ada banyak manfaat, ada banyak faedah nak tengok kereta, makanan, masakan. Ini event terbesar Mara lah. So korang tengok Honda City Hatchback. Saya dah beberapa kali cerita pasal Honda City Hatchback yang ini. Ingat tak, tahun lepas 3 benda best yang ada dekat dalam Honda City Hatchback ni. Tapi yang kali ni kita nak buat lebih into depth, lebih detail sedikit, yang mana kereta ni semua orang tahu dia menggunakan enjin hybrid. Kenapa enjin hybrid? Kenapa bukan EV ataupun enjin biasa? Nama pun hybrid. Hybrid adalah kacukan. Kacukan di antara dunia elektrik dengan dunia enjin yang konvensional. Masih isi minyak, tapi minyak jimat gila. So kita tak perlu nak fikir cas. Ini adalah perspektif kalau kita nak ceritakan hybrid. Dan boleh dikatakan banyak sistem hybrid yang ada kat dunia ni daripada teknologi China banyak. Tetapi yang dah dipasarkan secara meluas dekat Malaysia adalah eHCV yang proven. Kebiasaan kereta dekat Malaysia ni, average dia boleh jalan lebih kurang 13 ke 18 km per liter, ataupun ambil tengah-tengah 15 km per liter. Itu kebanyakan kereta. Tapi kalau kita tengok kereta ni, eHCV, dia punya rating minyak dia boleh pergi sampai 27.7 km per liter. Korang bayangkan dengan 1 liter minyak RM2, korang boleh jalan almost 30 km. Okay, bayangkanlah 30 km tu, mungkin kalau daripada KL ni sampai Kelang, berapa minyak korang kena bayar daripada KL sampai Kelang? 30 km tu. Kalau ikut rating dia, RM2, RM1.99. So mungkin ada orang katakan, itu on paper, sebenarnya tak dapat pun real life. Hey, kita orang pergi tahun lepas, pergi ke Pahang, dapat
Saya je yang tak dapat. Kereta-kereta lain semua dapat Ada yang dapat lebih daripada 27.7, 28 macam tu kan. Mungkin di kaki dia ringan sangat lah kot. Kaki saya berat. Tapi berat-berat kaki saya pun saya dapat lebih kurang dalam 24-25 km per liter. So daripada segi muka depan, kalau korang tengok memang ada beberapa perubahan berbanding dengan Honda City yang sebelum ni. Especially bahagian bumper bawah ni korang tengok dia ada bucu tajam macam gini kan. Dengan dia punya finishing carbon fiber. Lepas tu grill warna hitam, grill honeycomb, lampu dia LED, fully LED, sport rim dia bagi gloss black warna hitam lah kan. Bersaiz 16 inci. Kalau untuk eHEV ni logo depan dan belakang warna biru Honda warna biru. Kalau korang tengok atas jalan, biru adalah eHEV lah ataupun hybrid kalau logo Honda. Kalau yang tak ada warna biru, maksudnya enjin biasa lah. Dan side mirror pun warna hitam dibelangkan. Kemudian yang best sekali bahagian belakang. Depan sama macam Honda City, tapi belakang tak sama. Sebab ini adalah versi hatchback. So ada orang kata ada Honda, ada Amoy kan. Inilah dia. So nampak kereta yang macam sesuai untuk perempuan, sesuai juga untuk lelaki yang bujang ataupun kereta kedua kan. Power, jimat minyak dan luas. Nanti kita ceritakan pasal poket-poket Doraemon yang ada kat dalam kereta ni. Tapi sebelum tu, bahagian belakang dia saya suka gila dia punya bumper bawah ni, yang mana kalau korang tengok nampak macam aftermarket tapi kemas. Dia punya sirip-sirip ni dan dia finish dengan carbon fiber. Dan kereta ni daripada belakang nampak kena juga dengan color Phoenix Orange Pearl ni. Okey. Tak ada power boot. Dan korang tengok sini. Daripada segi dia punya boot space, boot space dia tak besar, lebih kurang dalam 289 liter, lebih besar sedikit daripada Myvi. Tetapi kita tunjuk dekat bahagian dalaman nanti, apakah kereta ni boleh bawa, macam mana ruang dia. Korang kata terkejut yang dah tengok video saya tak terkejut lah. Tengok bahagian sini, ada extra ruang lagi. Cuma sebab hybrid dia tak ada tyre spare lah. Kereta hybrid memang tak ada tyre spare. So sebelum pergi depan, kita tengok possibilities dia. Walaupun boot space dia tak besar, kecil je, tetapi korang tengok sini kereta apa yang boleh buat macam ini guys. Korang tengok. Dan kat sini korang dah ada ruang besar. If let's say korang bawa 3 orang penumpang dan barang banyak, berapa banyak barang korang boleh muatkan kat sini. Dan korang boleh bawa pasu bunga yang tinggi ke kan, barang-barang tinggi yang tak boleh nak baring kan, kena tegak, boleh letak sini. Sebelah sini pun boleh buat juga yang sama. Ini dia panggil ultra seat Pak. Dah boleh buat piknik dah dekat sini. Dah boleh piknik guys. So ini kelebihan dia. Tetapi katakanlah korang bawa full penumpang, Honda ni dia punya, ataupun Jepun lah kan, dia punya particular tentang ruang. Korang tengok bahagian bawah tu. Biasanya kalau balik kampung kan, korang nak bawa pisang ke, bawa baju kotor kan, sini biasanya akan ada tertutup lah kan, tak ada ruang, tangki minyak. So kat sini korang boleh sumbatkan kiri kanan, bawah kerusi ni, baju kotor ke whatever benda yang nak sumbat-sumbat kan, barang-barang ekstra kan, boleh. Dan kalau korang nak bawa barang yang panjang, pergi IKEA ke kan, nak bawa balik barang yang macam meja apa kan, boleh buat mode yang panjang macam ini. So dia akan jadi rata daripada belakang sampai depan kan, boleh bawa barang yang panjang. Seat dia boleh direbahkan secara 60 dan 40 split, dan boleh dilipat untuk tall mode macam-macam. So boleh dikatakan walaupun kereta ni kecil bahagian luar dia, tapi bahagian dalaman dia sangat-sangat fleksibel, sangat-sangat versatile. Okey, daripada segi bahagian dalaman dia, kalau korang tengok untuk versi eHEV ni ataupun yang RS version eHEV ni, korang akan dapat warna merah. Kat sini dashboard cantik dan dia ada benang jahitan sebenar. Sini soft touch, sini pun agak hard touch sikit, dan korang akan dapat skrin yang agak besar macam gini. Tak ada 360 degrees camera, tapi dia ada Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless. Dan gear console kat tengah-tengah ni simple, clean. Korang akan dapat 2 USB port dekat sini dan satu 12 volt socket. Ada ruang kompartmen kat sini, kompartmen 2 cup holder, dan sini pun ada boleh letak phone berserta satu ruang kompartmen dekat bahagian sinilah. Dan untuk versi yang eHEV hybrid ni, korang
korang akan dapat electric parking brake berserta brake hole. Lepas tu saya suka dia punya aircon dia, kalau kita makin panas dia ada merah kat tepi-tepi ni, kalau makin sejuk dia jadi biru. Honda antara kereta yang awal dekat Malaysia ni menggunakan sistem aircon touchscreen back to 2017 dulu kan, Honda City GM6, yang mana kalau korang nak tukar aircon dia pakai touchscreen. Tapi saya pernah buat video tentang tu tahun 2019. Kemudian Honda City baru dia dah pakai rotary dial knob macam ni sebab aircon kita Malaysia panas, negara yang panas, kita masuk kereta kena terus zap. So dia tahu ada benda yang perlu di touchscreen kan, ada benda yang kena remain physical button. Dan korang akan dapat semi digital cluster meter dekat bahagian sini. Ada macam-macam info, korang boleh nampak power management dia, bateri, bila dia pakai enjin, bila dia pakai bateri kan, dan macam-macam power charge information. Korang boleh main-main banyak benda information kat sini. Dan steering, saya suka steering dia punya touch dia lembut dekat sini, dan dia tidak terlalu besar genggaman ni dan tidak terlalu kecil. Dan telescopic steering adjustment, boleh tinggi rendah dan depan ke belakang lah. Kemudian daripada segi tepi sini ada satu kompartmen. Ni saya suka. Tak besar sangat tapi boleh letak touch and go korang. Sebelum kita ceritakan apa benda best nombor 3 dekat kereta ni, iaitu nombor 1 tadi minyak dia jimat gila, nombor 2 banyak poket Doraemon. Saya nak cerita dulu bahagian belakang, lepas tu kita test drive nombor 3 nanti. Point yang seterusnya best dekat kereta ni nanti kita cerita. Dan daripada segi bahagian belakang dia, kalau korang tengok, ini sitting position saya duduk depan tadi, memang sangat-sangat luas, cukup lebar dan cukup dalam. Cuma bahagian tengah-tengah seat ni dia agak tinggi sikit. Kemudian belakang ni ada aircon blower, ada 2 USB port type C tak ada armrest, tetapi daripada segi dia punya recline angle dia bagi saya just nice, tidak begitu menyandar sangat dan tak begitu tegak sangat. Headroom bagi saya okey, tak ada masalah, sebab fikirkan kereta ni adalah sebuah hatchback kan, mesti dia nak slope sikit bahagian bumbung bahagian belakang ni, tapi still ada ruang yang cukup lah kan. So jom kita test drive kereta ni. Apakah yang best nombor 3? Okey, semua orang pun dah tahu, saya dah cerita tadi, minyak kereta ni boleh pergi sejauh 27.7 km per liter. 1 liter RM1.99, boleh pergi almost 30 km ada yang pernah buat, dapat dalam lebih kurang 28 km. So enough cerita pasal dia punya minyak. Now benda ketiga yang best yang ada dekat Honda City hatchback ni adalah power. Kereta ni didatangkan dengan enjin 1.5 liter EHEV ataupun IMFD kan, menggunakan sistem cycle Atkinson. Dan untuk versi hybrid Honda City hatchback ni dia boleh produce sekitar lebih kurang 109 horsepower dan 253 Nm of torque. 253 Nm of torque dah kategori macam dulu-dulu punya segmen D. Gila, memang boleh dikatakan antara sangat-sangat powerful lah. Yes, horsepower dia 109 is normal, tapi macam mana pula kalau kita bandingkan dengan normal Honda City hatchback dan Honda City biasa yang menggunakan enjin 1.5 liter biasa tanpa turbo tu, iVTEC, dia boleh produce sekitar 121 horsepower dan 145 Nm of torque. Yang tu 121, yang ni 109, might be rendah sikit horsepower tapi torque pulling power dia yang itu normal 145, yang ini lebih 100 daripada tersebut, 253 Nm of torque. Sangat-sangat powerful dan minyak dia boleh pergi 27.7 km per liter. So ini sesuatu angka yang macam come on, mana kita nak cari sebuah kereta yang power ataupun sebuah kereta yang minyak dia jimat kau dalam masa yang sama dia power. Biasanya kereta yang power ni minyak dia kuat kan, normal lah. 253 ni macam dulu-dulu punya sports car tau, dah kategori yang macam itu power, tapi minyak memang larap gila. Tapi yang ini power dan minyak dia boleh dikatakan sangat-sangat jimat. Dan saya nak cerita sikit daripada segi dia punya sistem Honda Sensing ataupun dia punya ADAS. Honda Sensing kereta ni memang lengkap lah kan. Saya dah ceritakan dalam banyak video tentang kereta ni, Honda punya sistem ADAS kan, Honda Sensing. Dan satu lagi, kereta ni dia ada sekali dengan Honda Connect. Honda Connect tu maksudnya dia ada satu apps yang korang boleh download dekat phone. Lepas tu korang boleh tengok dia ada geofencing alert, dia ada, korang boleh monitor kereta korang, tahap minyak, tahap servis, whatever kan. So tu memang satu benda yang handy lah kan. Korang boleh apps kan kereta ke dalam phone korang, boleh monitor.
So last kali daripada segi harga, Honda City Hatchback ni harga dia adalah bermula daripada 85,900 hinggalah ke 112,900 untuk versi yang ini. Ada dah exceed daripada angka 100,000 Tapi boleh dikatakan masih lagi berbaloi sebab enjin dia powerful dan jimat minyak. Mungkin ramai yang takut nak pakai hybrid sebab masih lagi menggunakan ada bateri kan, takut nanti rosak susah kan. Yes, Honda untuk kereta ni body dengan enjin dia bagi warranty 5 tahun, tetapi untuk dia punya bateri sekarang dia bagi warranty sampai 8 tahun. So boleh katakan worry free lah kan. So komen kat bawah ni, apakah pendapat korang tentang Honda City Hatchback versi terbaru ataupun boleh dikatakan versi HEV ni. Komen kat bawah ni dan komen juga bagi korang yang dah own kereta ni, apakah feedback korang, adakah korang berpuas hati own kereta ni kan, apa problem ataupun masalah yang korang hadapi dan macam mana pula Honda punya respon after sales diorang. Saya percaya based on pengalaman saya sendiri pakai Honda, kebanyakannya yes, mana-mana kereta pun mesti akan ada problem, tetapi apa yang penting macam mana diorang address the problem. So thank you so much pada korang yang menonton video ni sampai saat ni, dan jangan lupa bantu saya untuk teruskan legasi channel ni dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah video ni. So akhir kata daripada saya, Nas Abdullah, salam strategi, fight and conquer. Apa strategi? Mampukah membara when it's time to fight? Mampukah kau marah when it's time to conquer? Harus kau bertindak, lekas gonna set this